masuk, dia boleh izinkan. Dia tak nak izinkan, jangan kecil hati. Sebab kita dah masuk ruang privasi, kita ganggu dia. Jadi sebab itulah nak datang, Nabi ajar kita cara waktu-waktu bila nak datang, waktu-waktu yang memang orang datang tu tak jadi satu kehairanan pada waktu sila kan. Tapi kalau waktu-waktu yang dia nak berehat, kita tahu dia tu sibuk, nak berehat, agak-agaklah, mesej lah dulu, boleh tak datang. Ustaz, kamu sikit Ustaz. Dia kadang-kadang Ustaz, kalau macam kita sebagai tuan rumah ni, kadang-kadang kita bagi ayat balarah. Balarah tinggi lah. Balik kan. Tapi kadang-kadang dia cakap, ni nak halau balik ke. Dia bagi kita jadi serba salah sebagai tuan rumah Ustaz. Macam mana Ustaz? Ustaz? Maka sebab itulah kita ni, satunya kena two-way communication lah. Kita bercakap apa dalam bahasa kadang-kadang kita orang kampung atau kita orang Melayu lah kita kata. Suka cakap berkias. Tapi saya ni ada hal sikit ni sebenarnya. Tapi kalau dah nak datang juga, datanglah. Kita dah faham dah. Awal-awal tu, saya rasa tak sesuai kot. Lain kali lah. Dan kita jangan menekan pula, ya alah sekejap je pun. Kalau dah dikata, bukan, tak boleh sebab saya dah janji dengan orang lain. Alah, tak apalah orang tu. Kemudian lepas tu, jangan menekan tu. Itu salah tu. Dari segi adab, kita dah melakukan satu pelanggaran kepada adab. Yang mana tujuannya kita nak jaga hubungan. Tapi dengan sebab kita tekan dia kata tak boleh datanglah. Jadi menyebabkan hubungan kita dengan dia tak baik. Dan kali dia blacklist tu. Block tu nombor kita ambil kau. dah tak dapat